Berita semasa JKR Sabah membawakan aktiviti dan program dalam edisi kali ini. Sambutan Mal Hijrah peringkat daerah Sipitang. Seminar pengukuhan integriti dalam pelaksanaan projek kerajaan. Lawatan kerja Jawatankuasa Pilihan Infrastruktur, Pengangkutan dan Komunikasi. Kursus pemantapan pemandu kenderaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kerja Raya Sipitang telah menyertai sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Sipitang yang berlangsung pada 30 dan 31 Julai 2026 dengan penyertaan aktif dalam beberapa acara pertandingan yang dianjurkan. Hasil daripada komitmen, kerjasama dan semangat berpasukan yang ditunjukkan, pasukan JKR Sipitang berjaya meraih naib Johan bagi pertandingan Marharban dan Bezanji serta naib Johan bagi pertandingan Kompang. Pada 29 Julai yang lepas, Jabatan Kerja Raya Sabah dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah telah menganjurkan seminar pengukuhan integriti dalam pelaksanaan projek kerajaan bertemakan dari perancangan ke pelaksanaan integriti tanpa kompromi di Dewan Jabatan Kerja Raya PITAS. Antara objektif utama seminar adalah untuk memperkukuhkan kerjasama strategik dalam menangani isu keterisan dan kelemahan tadbir urus dalam pengurusan projek kerajaan, menggalakkan pewujudan mekanisme kawalan dalaman yang lebih berkesan bagi menutup ruang berlakunya rasuah, menyuburkan nilai-nilai integriti dalam kalangan warga kerja, serta meningkatkan tahap accountability dan tadbir urus yang baik dalam penyampaian perkhidmatan. Pada 28 Julai lepas, Jawatankuasa Pilihan Infrastruktur, Pengangkutan dan Komunikasi Dewan Rakyat Parlimen Malaysia yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Insinyur Haji Yusof bin Abdul Wahab, Ahli Parlimen Tanjung Manis, telah mengadakan lawatan kerja ke Sabah bagi meninjau status pelaksanaan projek Lebuhraya Pan Borneo Sabah. Delegasi telah diberikan taklimat mengenai perkembangan projek sebelum mengadakan lawatan ke tapak projek Lebuhraya Pan Borneo Pakej Kerja 07 iaitu menaik taraf jalan dari Inanam ke Sepanggar yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan projek serta mengenal pasti isu-isu berkaitan termasuk utility, pengambilan tanah dan penyelarasan antara kementerian serta agensi yang terlibat. Cawangan Kejuruteraan Otomotif telah dijemput sebagai penceramah bagi kursus pemantapan pemandu kenderaan bahagian kesihatan pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS tahun 2026 yang berlangsung di Intan, Kampus Wilayah Sabah 25 Julai lepas. Taklimat yang disampaikan memberi fokus kepada prosedur kecemasan kebakaran enjin serta pengendalian winch dengan betul dan selamat yang disampaikan oleh Jurutera Mekanikal Brandon Victor Orbit, manakala pembantu khidmat am Darren Melvin Mojingol mengendalikan demonstrasi praktikal penggunaan winch kepada peserta yang terdiri daripada pemandu kenderaan dan authorized drivers JKNS. Sekian, terus dapatkan pelbagai informasi terkini melalui media sosial JKR Sabah. Saya Juliana binti Binting. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.